Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam satu Malaysia, salam Madani. Kita dah pun masuk di minggu keempat berpuasa ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Ya, ibadah puasa kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, untuk hari ini Kak Pah nak bercerita tentang topik hibah ya. Semua orang, of course semua orang tahu lah pasal hibah ya. Sekarang ni hibah ni satu benda yang ramailah orang yang duk kongsikan, orang duk promotekan, macam-macam lah konsep hibah yang diketengahkan. Tapi berapa ramai yang actually tahu hibah tu boleh dilaksanakan ataupun tidak. Hari ni kita akan discuss lah serba sedikit tentang hibah tersebut ya. Kita ada hibah yang untuk aset bercagar. Kita ada juga untuk hibah aset tidak bercagar ya. Maksudnya aset tu dah tak ada hutang dah. Ya, which is good untuk kita buat hibah. Okey, konsep hibah ni mudah cerita, hibah ni ialah hadiah. Ya, hibah ini ialah hadiah. Maksudnya hadiah tu kita, of course lah nama pun hadiah, kita beri kepada orang yang tersayang lah. Ya, of course kita akan bagi hadiah pada orang tersayang. Tak pernah lagi lah Kak Pah jumpa orang bagi hadiah kepada musuh. Tak ada ya. Tak ada. So kalau kita nak buat hibah, kita beri kepada orang yang tersayang. Jadi sempena, tak lama lagi kita nak raya ya. Ni minggu-minggu akhir, tak lama lagi kita nak raya. Di hari raya ini adalah hari di mana almost semua ahli keluarga berkumpul ya. So ini adalah masa yang terbaik, terutamanya untuk ibu bapa ya, untuk ibu bapa yang dah berumur tu dah boleh plan lah ya, masa di saat hari-hari semua anak-anak balik beraya berkumpul, boleh dah bincang-bincang ya tentang harta pusaka kita ya. Bila kita bincang tentang harta pusaka ni bukanlah bermaksud kita nak cakap kita akan mati besok, nanti anak-anak berebut. Tidak, bukan maksudnya macam tu ya. Maksudnya bila kita buat perancangan hibah ini ialah untuk mengelakkan masalah di masa hadapan ya. Ini contoh sajalah tanah felda ataupun tanah-tanah yang ada hasil di atasnya seperti rumah sewa, ada ladang ya. Maksudnya di atas tanah tu ada hasil, atau sekadar rumah pusaka. Ya, rumah yang kita sedang duduk sekarang ya, semua orang mati ya tuan-tuan dan puan-puan. So kita kena plan hibah ibu bapa kepada anak ni boleh ke ditarik balik? Ya, bolehkah ditarik balik? Ada tak dalam apa-apa situasi di mana hibah ni boleh dibatalkan? Okey, hibah ni kalau kita ikutkan pemberian daripada ibu bapa, atuk dan nenek ya, ibu bapa kepada anak, atuk nenek kepada cucu. Ya, ini hibah yang boleh ditarik balik. Okey. So samalah kes dengan atuk dengan cucu tadi. Hibah tu dibuat secara paksaan. Tapi secara paksaan ni susah sikitlah kita nak proof ya, melainkan ada saksi-saksi kejadian. Ataupun dari segi teknikal ya, hibah tu dibuat tak cukup saksi. Saksi tu pula penerima hibah itu sendiri. Itu pun tak boleh ya. Tak boleh ya. Hibah ni saksi dia kena orang yang bukan menerima lah, dan sebolehnya saksi bebas. Maksudnya tidak ada kaitan darah dengan penghibah tu tadi. Ya, macam tu. So hibah ni kalau nak buat, kena buat betul-betul, kena pergi ke tempat yang sepatutnya, ke tempat yang orang kata ahlinya, macam amanah raya. Okey, so far wasiat ataupun hibah amanah raya ni kita dapat laksanakan ya, tanpa pergaduhan, tanpa saman menyaman antara waris ya. Sebab benda ni kita boleh discuss ya, kita boleh meeting. Ya, pindah milik hanya berlaku selepas kematian. Itulah kelebihan produk kita Hibahku. Saya sangat galakkan tuan-tuan dan perempuan, datanglah ke cawangan amanah raya yang terdekat dan tanyalah pasal Hibahku ni. Ya, rancang awal supaya waris-waris kita mendapat haknya. Datanglah ke amanah raya. Ya, dapatkan hikmat nasihat. Kita ada banyak produk yang bersesuaian. Ya, salah satunya yang saya tengah terangkan ni hibah lah. Ya, Hibahku sangat sesuai untuk tuan-tuan dan perempuan yang ada anak angkat. Jadi rancanglah harta pusaka kita untuk masa depan anak cucu kita juga. Okey, terima kasih. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin.